Okey, saya nak tunjukkan satu contoh jika diberi gambar rajah yang ada separuh bulatan yang dia suruh awak guna kaedah geometri. Okey, dia bagi awak macam ni Lepas tu dia bagi awak garisan, satu garisan lah dia dah sediakan BA. Ni kat sini BA. Kat sini kita nak memindahkan garisan sahaja. Okey, kita mula-mula cari titik E dulu. Ni, awak tengok ni dengan garisan yang dia bagi mesti sama. Okey, ni sama kan? Okey, ni sama. Okey, daripada A pergi E. Awak ambil jangka lukis awak, tanda. Okey. Kemudian B pergi ke E. B pergi ke E. Itu adalah titik E awak. Okey, kita dah dapat E. Pernah belajar kan sebelum ni cari pusat bulatan menggunakan perentas. Okey, ni saya buat perentas sebab saya nak cari pusat bulatan. Okey, dah buat di sini. Okey, kita cari perentas. Tandakan atas bawah. Okey. Ni saya nak cari perentas. Awak buat tu awak ingatlah kat mana awak tanda Ini saya punya perentas. Ini perentas saya. So titik yang bersilang adalah pusat bulatan. Okey, daripada sini pergi ke A. Awak ambil ukuran dia. Okey, sini pergi A mesti dapat bulatan ke E. So sini tanda kat sini. Sini pun sama, tandakan. Okey, saya bagi nama ni titik A, B, C, D, E, F. Ni F saya lah. Okey. Tambah ni. A pergi sini, B pergi sini pula. So itu adalah titik F saya. Daripada F, cantumkan ke E. Macam mana saya dapat titik ni tadi? Macam ni. Saya ulang balik. Ni E saya tak padam Daripada titik A pergi F. A pergi F. Ni tanda. B pergi F. B pergi F. Okay, this is my F. Daripada titik F, titik F pergi ke titik A. Buat satu lengkuk. Dia mesti berjumpa dengan titik E tu. Okey, sini dah settle. Daripada titik E nak ke D macam mana? Buka jangka lukis. Macam mana kita nak cari D? Buka jangka lukis. B pergi D. B pergi D. Tanda. Ini nama dia memindahkan garisan. Okey, A saya pergi D. So ini adalah D saya. E, D dah ada, cantum. Okey,
E. D dah ada cantum. Okey, D nak pergi C. Awak boleh ambil dari sini boleh. Sini boleh, sini pun boleh. A pergi C pula. A pergi C. B pergi C. So, ini adalah C saya. Saya dah jumpa C saya. Okey, macam ni. Okey, ni macam nak buat sama juga macam tadi. Walaupun dia tak mention itu adalah separuh bulatan, tapi kita tahu lekuk kan? Okey. Lepas tu buat pembahagi dua sama serenjang. Make sure awak punya jangka lukis tak bergerak. Okey. Sini. Tadi saya ambil mana? Sini. Apa mama cakap dia? Mana tanda ni? Oh, tadi tu. Cukup panjang. Sebentar. Sini. Dia punya. Jumpa. Sabar ya, saya tak jumpa dia punya. Okey. So yang bersilang itu di sini. Tadi F, A, B, C, D, E, F, G lah. Titik G. So daripada B ke G. B ke G. Okey, lepas tu C ke G. Tak pernah pula. Dah saya ambil A lah. A ke sini. So sini saya punya pusat berapa? Ke sini pergi B. Buat lekuk ke C. Dah jadi. Ini saya punya gambar memindahkan
memindahkan garisan. Kenapa?